Okey, kita dalam perjalanan dalam teksi sekarang ni untuk ke Betong. Tadi kami parking di sana sehari RM10 dan naik teksi RM15 untuk ke border. Tak jauh ya. Bengkalan Hulu. Di Bengkalan Hulu lah. Okey, kami dah dalam perjalanan nak masuk ke Betong. Okey, Betong mau tunggu aku datang. Kita nak pergi Chop, Kingdom of Thailand. Kita naik tuk-tuk untuk ke hotel. RM30 lah. RM30 naik tuk-tuk. Ini semana Betong. Aku dah kata mampu di depan tak ada. Aku tak mampu lepas. Betong. Okey, bukan. Okey, hotel kita harga RM165 RM165 satu malam. Okey ano. Okey, hello ah. Minuman ada. Ni. Toilet luas. Toilet luas. Kosong ratingnya. Ha? Ini. Rating dia 9.0. No. Tune clear. Okey, kita berada di Pekan Betong, suasana waktu malam. Kami nak cari makan dulu. Tom Yum. Nak cari Tom Yum. Tahu lah, Happy New Year. Oh, Butterfly. Apa nama tempat butterfly? hotel tu. Dalam TikTok semua donate butterfly. Sini. Kita nak menikmati makan malam Tom Yum Betong. Jom. Yang betul. Ikan Mempadu. Salah. Ikan tiga rasa. Ikan dengan Tom Yum. Tom Yum merah. Ini telur dan sayur. Okey, jom. Okey, selepas kita menikmati memang rasa sedap lah Tom Yum ni. Tom Yum dia. Bismillah. Duduk kapal. Boleh. Baik, laju lah. Kira sedap. Nak makan daripada berapa? 2. Makan pagi tadi. Oh ya. Oh. Jadi omat. Di suasana kedai ni. Wow, terbaik. Di tepi pun ada nego. Malam ni hujan pula guys. Malam ni hujan. Makan tapi hujan pula malam ni. Hujan malam ni. Ni luar pinggir bandar. Leceh. Okay, kita makan malam ni apa? Banana egg. Oh, dia pecat. Kita membeli banana egg. Tanda lah Betong orang melawat sini. Kita lalu dalam terowong. Wow. Jauh nak. Berapa meter? Ya, tak macam mana. Lagi mana lah. Wow, nice. Ayam. Selamat Hari Raya. Oh, tulis bahasa Melayu orang. Makan pancake pula. Belakang ni adalah hotel yang kami menginap semalam. The first hotel ni dari depan. So kita akan gerak ke tempat lain pula guys. Selamat tinggal the first one. Sarapan dulu, lepas tu nak ke Skydeck. Makan di Betong pagi-pagi noh. Banyak Relax. Ayam Betong. Awak kapek dah ni. Yala Malaysia. Yala lah. Betong ni Yala. Wow, berkabus. Sejuk lah macam Cameron. Jalan bengkak-bengkak sikit lah. Rambut dulu. Mesti makan nasi kerabu dulu.
Okey, di kedai ni ramai orang. Sebelum dia orang nak naik ke apa ni? Skydeck tu, depa main makan-makan dulu di sini. Okay. Nasi kerabu. Nasi apa dah ni? Khao mok. Sambil tengok pemandangan sungai. Nice. Ayam betung lah. Tak ada sayap, tak ada ekor. Atas pula. Airways. Di tempat untuk tunggu nak naik apa? Nak naik motor ataupun tuk-tuk ke atas no. Baju-baju nak makan pun boleh sini, kawasan ni. Balik kena buat balik. Okay, dulu. Macam tu. So, kita akan naik lift. Tingkat 6 dulu. Wow, turun ke beg. Mana awak kapek. Alhamdulillah. Wih, tinggi no. Gaya. Gaya gila. Tinggi guys. Gaya. Tinggi guys. Tak nampak. Dah kita main waktu pukul apa? Wow, alhamdulillah. Kami berada di Kita pukul 4 pagi. apa? Weh, mana ni? Skywalk. Tapi kena jalan. Skywalk. Dia ada berapa tingkat lah. Ni tingkat 6. Kita sedang berada di Tingkat 6. Tingkat 6 kan? tingkat 6. Panas. Oh, panas. Waktu yang dah ada. Waktu yang saya awal lah. Jangan main waktu ni. 10.30. Agak panas sikit. Panas. Ni Skywalk lah. Wow. Duduk tahun ni megal segaya. Okey, jom. Tingkat paling atas sekali dah. Kami berada. Jom kita nak ke Skywalk di depan. Gaya. Ya dah. Kalau tengok tak. Berani tak? Dia jangan tengok. Layak semacam ni. Tak berani dah. Tu lalu. Tengok atas. Pulang. Ni tak boleh. Okey. Woi, terus jalan mai sini. Tengok atas. Tengoklah bawah. Nak tengok tu. Tak ada apa. Oh, shit. Tu. Boleh tahan. Okey, sesi ambil gambar di sini. Cantik juga kan? Fotografi. Suasana di sekeliling. Naruh kereta. Di bawah air. Guys. Okey, macam mana tempat ni? Depa Gen Z. Macam mana, best tak? Mantap. Sebab tak pernah sampai. First time sampai lah. Sampai jadi hak pernah tak sampai lagi. Haruslah sampai kat sini. Senang. Nak best lagi pukul 4 pagi ke mana? Kena awal lah no. Bawa ada orang kapek. Kita Tu dia tu naik tu. Naik tuk-tuk. Skywalk. Highway. Cafe. Thai Mohawk Cafe. Rehat dulu di kafe. Santai-santai di kafe ni. Nak makan pun boleh. Ni tuk-tuk untuk turun 20 baht bayarannya. So untuk info lah, Skywalk ni 5.30 pagi hingga 16 petang. Jadi bayaran dia 200 baht untuk bukan warga Thai. Warga Thai 40 baht sahaja. Okey lah tempat ni, nice juga. Skywalk Highway, Ayawang. Kita nak turun dah. Berada di bawah dah. Nak turun ke bawah pula selepas puas ronda di Skywalk. Ni suasana di bawah lah. Okey, di belakang ada kafe. Lepas tu ada juga tempat bergambar.
Ada juga tempat yang kalau kita Ya, ala tu go. Sini hau. Every. pergi makan tengah hari pula. Selepas penat apa skywalk. Okey, kita makan tadi. Berada di Piyamit Tunnel. Jom, terowong komunis Kita akan masuk ke dalam tengok. Okey, kita akan masuk ke dalam lorong. Kita nak masuk ke dalam. Tak tahu apa-apa KM. Okey, kita berhenti dulu di apa? Stesen pertama. Kita berhenti, no. Siapa yang tak ada stamina tak boleh mai di sini. Memerlukan stamina yang kuat jugalah untuk berjalan. Ini tempat hentian. Ada gajah, apa? Lion. Ini berhenti lagi di tempat ni untuk berehat. Okay, ini tempat stop, no? Stop for Perichakoil. Naik ke atas lagi, guys. Macam tak jauh lah, nampak dah. Lagi, guys. Okay, guys, ni lah tempat kena cek tiket. Tempat dia orang masuk ni. Terowong. No, terowong. Kita nak masuk terowong lah. Kami nak masuk terowong lah. Tani pun dah berpeluh dah. Kena ada stamina. Kena buat ayak ah. Ada je ayak ah. Kita kena cari ayak dulu lah. Berpeluh. History Museum. Jom. Okay, ni museum, guys. Tulisan Siam. Rashid Maidin lah. Dalam museum. Jalan dalam terowong ni. Terowong komunis, guys. Macam mana ni kita nak lalu kat mana ni? Medical clinic zaman combat group. Ni tempat apa? Smokeless stove. Ground well, guys. Okey, kita tunjukkan suasana di kawasan atas lah. Saya pun dah berpeluh gila dah ni. Tak larat lah. Berpeluh satu badan. Kita nak masuk ke dalam apa? Terowong nombor 3 lah. Jom. Nombor 3. Dia kawan tu ada punya sikit. Okey, ni container apa benda lah. Macam-macam ada sini lah. Oi, ni ke bawah lah ni. Ada ground store room. Ni kan. Edit satu. 73 boleh dekat. Okey. Ni kat ni boleh. Ni pokok besar ni. Oh ya. Jom. Okay, jom kita berjalan menelusuri terowong komunis. Jom. Jom, guys. Kena berhati-hati kepala orang. Kena tunduk sikit. Kadang-kadang boleh sangat kepala. 73 meter. Oh, dia ada 2 kita mana? Kita 3. 3. Sejuk lah. Macam naik kuat ni. Tak panas. Okey lah. Tadi ni decimate kan? Bukan tanah. Kalau tanah untuk Okey, kita nak turun lagi. Turun. 70 darjah jugalah nak turun, guys. Okey, kita nak dengar deruan air terjun. Guys, ini adalah pokok 1000 tahun ataupun millennium tree, no? Besar. Tu dia, no? Besar gila, no? Sini ada juga sungai, no? Aliran sungai. Jom, kita nak gerak. Sungai dah tengok. Habis no? Terbaik. Berpeluh. dia ada shortcut.
Selepas sejam kami pun sampai sini. Okey, suasana Pyramid Tunnel. So sejauh ni ada jualan restoran. Gerai nak ke kereta sewa lah. Nak gerak ke tempat lain pula. Jam sudah pukul 3.25 petang jam Malaysia. Assalamualaikum guys, saya berada di Betung Hot Spring. Tempat ni free nak masuk. Ni boleh mandi air panas 3 hari. Malam sesuai lah kan. Nama tu ada nampak boleh Betung Hot Spring. Dia kena malam. Malam sesuai. Luas tempat ni guys. Percuma betul-betul. Boleh saja. Ni ada juga jualan-jualan Ni kolam yang kosong. Minum air nyok dulu sementara rehat-rehat dengan hari nak petang. Betung Hot Spring. Nak ronda di apa? Flower Garden Flower Garden lah. Naik pagi. So tak penat. Ini pemandangan sekitar ni. Okey, ni tempat bergambar butterfly. Chalet tak pasti Ada chalet cantik juga tempat ni. Untuk dilawati. Wow. Berada di Butterfly Garden. Banyak tempat pot-pot yang menarik untuk kita bergambar di sini Nusa pun cantik. Taman bunga kan. Saya berada di Butterfly Garden, di Sunflower Garden. Tapi di Betung ni lah. Okay guys, kita tengok tempat ni cantik bunga lah. Macam Cameron. Wow. Damai terasa damai sini. Di belakang tu banyak Singapura. Singapura kuning ni. Banyak. Okey, jom kita nak pergi ke air terjun pula. Mana ni cantik guys. Air terjun. Elok Kincir air. Okey, photo session. Okey, kita akan naik bagi untuk ronda-ronda dalam bagi ni. Tanaman pokok Markisa ni Markisa. Oh, resort guys. Cantik juga resort ni. Elok. Oh, ni ada kapal. Tempat luar Cina. Tempat luar Cina. Ini kompang. Pukul 5.30 jam Malaysia tujuan kami pun dah habis dah perjalanan. Kita berada di gudang jualan makanan. Macam-macam jualan ni. Semayang di masjid di Betung ni, Betung. Masjid Betung lah. Inilah kami dengan Bang Mohsin selama 2 hari 1 malam. So kita nak tunggu taksi untuk ke border, untuk ke parking. Kita nak berjalan nak
balik lah ni. Naik